Hari ni aku nak review 3 biji model Zontes 368 tapi berbeza variant. Yang ini yang E, yang ni yang D, okey, dan yang ni yang K. Kita tengok yang mana satu sesuai dengan korang. Enjin dia tiga model ni sama guys, 368cc lengkap dengan liquid cool. Horsepower sekitar 38 ke 40 lebih kurang macam tu lah. Tapi kalau korang nak yang paling laju, korang ambil yang model D ni. Saiz dia kecil, pecut dia memang sedap. Kita tengok design yang paling kecil untuk 368D ni. Dia agak tirus, agak slim, so sangat senang kalau korang nak cilok, nak buat U-turn extra. Yang ini memang laju sebab dia ringan. 165kg, 0 ke 100 confirm pecut habis. Untuk model 368E pula, yang ini maxi scooter. Kalau korang nak long distance, memang sedap gila. Tangki minyak dia besar, seat dia sangat lebar. Yang ini dia punya power engine dia sangat-sangat linear Untuk model 368K ni, kalau korang nak nampak alpha, nak nampak dominate atas highway, yang ini paling sesuai. Korang tengok bahagian depan dia memang wide habis, lebar habis. Engine dia pun linear juga, lengkap dengan macam-macam features. Dia sikit lampu belakang untuk model K. Untuk model D pula, lampu belakang dia double Model E pula, lampu belakang dia paling tajam. Untuk paparan meter, ketiga-tiga model pakai meter yang sama. TFT full color, lengkap dengan semua info. Korang boleh pakai navigation, korang just connect dengan Zontes punya app sahaja. Untuk ketiga-tiga model ni, semua dia pakai power windshield Korang boleh naik dan boleh turun. Semua variant ni lengkap dengan grip warmer. Korang tengok boleh setting sampai 3 level. Kurangnya model D ni, dia tak ada seat warmer. Kalau model K dengan model E ni, dia ada seat warmer guys. Satu lagi yang kurang, model D ni dia pakai dashcam depan saja. Yang belakang punya dashcam dia tak ada. Untuk keluasan bawah seat compartment, model E dengan model K ni sama luas. Memang besar gila. Yang kurangnya D kurang lagi. Dia paling kecil Guys, mana satu pilihan korang, korang boleh share dekat ruangan komen aku. Kalau korang nak laju, korang boleh ambil model D ni. Tapi korang kena sacrifice keselesaan sebab dia agak kecil. Tapi kalau korang nak santai, nak rasa comfort gila atas highway, korang boleh ambil model K dengan model E ni. Tapi korang kena sacrifice bab kelajuan. Yang berminat, jangan lupa tekan button apply now dekat bawah. Aku akan assist korang sampai dapat motor. Tiga biji ni ada ready stock tau guys. Ciao.